Mula-mula I nak buat kening. Bihan nak make up ni. Ini Bihan pakai argan oil. Pakai argan oil. Okey, now hampa tengok weh. Tengok Bihan punya mulut. Mula-mula kita pakai, dia jadi macam lip matte ataupun lipstick. Mula-mula kita pakai lip tint ni. Bila kita remove dia, dia akan jadi macam lip tint. Sebab tu nama dia lip tint magic. Yang mana mulut hitam-hitam, dia akan cover semua. Ini lip tint kak. Sekejap kau tengok perubahan colour mulut Bihan Okay. Dia jadi fully coated. Fully coated. Yang mana hitam-hitam dia tutup habis. Gitu. Dia tutup habis semua. Betul tak? So siapa yang ada mulut hitam-hitam, dia akan tutup habis. Ini lip tint tau. Lip tint biasa dia tak akan tutup hitam-hitam mulut. Ini lip tint magic. Kita tunggu bagi lama sikit. Biar kat dia. Dia duduk dalam Ombre 4.0. Ombre 4.0 4 layer. Okay, Bihan buat kening dulu. Ya Allah, kening. Siapa nak belajar buat kening, masuk. Bihan tak mau remove lagi ke? Tak mau remove lagi. Sebab I nak bagi dia menyerap. Sekejap hampa tengok magic dia macam mana. Okay. Siapa kat sini kening lebat? Siapa kat sini kening tak cukup? Siapa kat sini kening serabut? Siapa kat sini tak reti buat kening? Okay, hampa tengok sini lah. Guna eyebrow pencil Bihan. Guna eyebrow pencil. Kening tak ada ke, kening ada ke, buat cara yang sama. Mula-mula buat frame dulu. Start dengan bawah. Jangan start dengan atas. Kalau you start dengan atas, takut sekali dia lagi tinggi, tak cantik. Start dengan bawah macam tu. Okay, lepas tu atas sikit frame dia. Dan cantumkan dia, fill in dekat dalam. Nampak tak? Faham ke tak faham? Kening saya depan lebat, belakang botak. Yang ni tak lebat, ni tak botak. Sama lah kita kok. Kalau kok belakang botak, kok ambil eyebrow pencil, kok lukis kening fake. Belakang. Bihan depan ada kening, belakang tak ada kening. Sebab tu Bihan kata kat kok kita sama. Lukislah bulu yang fake. Nampak tak? Dapat dah lah bulu yang fake. Sudahlah. Nampak? Faham? Hampa tengok sini. Ni dia fully coated. Dia nampak macam lipstick ataupun lip matte. Ya Allah, sumpah tak rasa berat apa langsung dekat mulut. I remove. Kalau kata lip matte, mulut Bihan akan jadi hitam balik. Tengok weh. I remove dah. Mulut Bihan colour apa? Mulut Bihan colour apa? Colour pink. So colour pink ni dia akan tahan selama 2-3 hari. Lepas 2-3 hari dia kembali balik mulut you yang mulut asal you lah. Best ke tak best? Mula-mula kita pakai lip tint ni, dia jadi lip matte ataupun lipstick. Nampak tak? Mula-mula kita pakai, dia jadi lip matte ataupun lipstick. Tuh. Yang mana mulut hitam tu, dia tutup habis. Nak beli Bihan, nak beli. Ya. Dia tutup habis weh. Bihan boleh pakai waktu tidur tak? Lip tint memang pakai untuk waktu tidur kok. Kok tahu tak kok? Kok pakai ni, kok rasa lah mulut lembut ya amat. Lembut gila rasa mulut. Okay, ini I ambil concealer kening. I buat kening dulu. Lip tint magic ni tak jual lagi. Memang magic gila lah weh. I rasa first dekat Malaysia yang keluarkan lip tint 3-in-1, sekali dengan lip matte, sekali dengan lipstick. Bukan Isnan baru release. Isnan, Bihan akan tunjuk semua colour. Kilang bagi dekat Bihan sampel dan segala packaging semua I boleh tunjuk. Dalam satu batang lip matte tu, dia ada 2 lip matte, ada 1 lip tint dan ada lip gloss. Bila hampa pakai ni, hampa tengoklah mulut hampa full colour pink. Tak transfer sebab dia dah melekat dah. Dia dah menyerap dah. Tak transfer.
Okey. Concealer fair. Okay, blend. Yang ini set kening rapi Bihan. You all, siapa kat sini dia tak pandai blend foundation? Siapa kat sini tak reti pakai foundation? Siapa kat sini kalau pakai foundation je mesti bercapuk? Siapa kat sini muka dia naik jerawat kalau pakai foundation? Siapa kat sini dia tak pernah pakai makeup, dia takut nak makeup sebab takut muka dia lagi huduh bila pakai makeup? Ada tak? Hampa jenis pakai foundation, muka hampa kena prep ke tak payah prep? Muka hampa kena prep ke tak payah prep? Bagi tahu Bihan. Bihan punya cushion foundation, you nak prep boleh. Kalau tak mau prep pun boleh. Dua-dua boleh. Kalau muka you kena prep, you prep. Okey, Bihan ajak cara prep muka nah. Mula-mula pakai argan. Argan oil. Mula-mula pakai argan oil. Blend. Ni Bihan ajak untuk siapa yang prep muka tau. Argan moisturizer sunscreen. Argan moisturizer sunscreen anak mak semah. Blend. Moisturizer Bihan. Set prep muka lengkap. Argan moisturizer. Bedak foundation nak Coat Pearl. Coat Pearl dah sold out dan kita tak restock. Sunscreen. Ni sunscreen Bihan. Boleh pakai dekat tangan, boleh pakai dekat muka dan dekat mana sahaja yang you nak jaga kulit supaya protect daripada sinaran UV. Blend sunscreen. Sunscreen Bihan dia memang jenis dia jenis apa tu? Orang panggil apa? Tone up. Dia tone up. Ya Allah. Sunscreen Bihan dia jenis tone up. Nak cakap tone up tu. Tone up. Nampak tak? Okay, Argan moisturizer sunscreen. Senang lah sunscreen macam tu ni sunscreen Bihan. RM19 9 kupang. Hampa bubuh kat tangan, tangan hampa cerah tone up. Tu sunscreen Bihan. Tu dia sunscreen Bihan. Kalau hampa kata low Bihan, nampak tak buat sunscreen macam orang yang tiup-tiup tu. Ni Bihan punya sunscreen I jenis liquid. Tu dia. Hampa bubuh lah kat mana tempat yang hampa rasa hampa pergi pantai kan, hampa bubuh je. Okay. Nampak tak beza tangan dengan muka? Nampak dah dia tone up. Okay, now cepat habis dah. Ikut pada penggunaan lah. Dia 20 ml. Okay, kita dah prep muka. Tengok sini sayang. Tengok sini. Pakai cushion Bihan. Pakai cushion Bihan. Ambil, tekan. Siapa tak pandai prep muka, buat macam tadi. Ambil puff. Blend, blend, blend. Ni siapa tak pandai blend foundation, you just masukkan jari ke dalam puff. Tekan, tekan, tekan. Hampa, yang ni Bihan tak pakai orange corrector. Bihan tak pakai green corrector. Ini lepas pakai cushion, mok hang kangkang. Lepas pakai cushion, sebelum pakai cushion. Kulit Bihan tak lawa, saya cakap terus terang. Lepas pakai cushion, sumpah kulit lawa gila. Sumpah kulit lawa gila lepas pakai cushion. Tengok. Siap. Kak. Astaghfirullahalazim kak weh. Yang mana ada jerawat, yang mana ada jerawat, tolong pakai cushion Bihan. Jerawat hampa akan kecut. Yang mana ada jerawat, tolong pakai cushion Bihan. Trust me, jerawat you akan kecut. Siapa yang takut nak pakai, weh Bihan, I ada jerawat, I takut nak pakai foundation Bihan. Kak, kulit macam Imam Mak Embong, cerah, ambil light. Kulit macam Fasha Sanda, ambil natural. Bihan pakai natural. Kulit macam Umi Nazira, ambil beige. Kulit macam Nabila Huda, Amy Search, ambil tan. Kita ada 4 coat cushion. Light, natural, beige, tan. I ambil coat light. I akan letak bawah mata macam ni. Ini cara Bihan. Baru dia nampak lawa. Macam apa pakai concealer cerah lah kan. I pakai coat light, letak bawah mata macam ni. Lepas tu blend lah. Blend, 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 blend. Ya Allah kak, cantik gila finishing dia kak. Kalau hampa ada jerawat, hampa pakai cushion Bihan, jerawat hampa takkan naik. Jerawat hampa akan kecut kalau hampa ada jerawat. Kalau hampa nak ambil 2 colour pun okey je. Macam Bihan, I pakai light dengan natural. Macam tu. Okay, lepas tu Red Velvet punya lip matte. Coat Red Velvet. Coverage kan? Coat Red Velvet. Nak makeup nipis-nipis je weh. Pink-pink nipis-nipis. Soft-soft macam tu je. Nak tengok lip gloss 2ml besar mana?
Sekejap lagi Bihan pakai. Tu dia terangnya weh. Terang sangat je ni. Tak apa. Blend. Lip matte kod Red Velvet jadikan as a blusher tanam. Kod Red Velvet sayang. Lip matte kod Red Velvet. Kalau rasa macam tebal, banyak sangat, ambil balik. Jangan takut. Ambil balik cushion. Ni cara dia senang je. Ambil balik cushion, tekan sikit satu kali. Oh, banyak sangat. Alter balik. Kita buat dia. Alter balik. Macam tu lah. Okey dah. Okey dah. Okey. Lepas tu Bihan nak pakai loose powder. Jangan takut. Kita tak habis lagi ni. Loose powder Bihan. Ambil brush loose powder. Pakai blusher apa? Pakai lip matte kod Red Velvet jadikan as a blusher tanam. Lip matte Red Velvet. Okay. Makeup nak pergi kenduri kau. Letak bawah mata, setkan dia supaya dia tak naik. Dia tak naik macam line-line ke apa ke. Sama juga. Bihan ikut, kadang-kadang I pakai bedak foundation, kadang-kadang I pakai cushion. Ikut pada mood. Ini Bihan punya loose powder, tapi sold out. Okay, ambil contour. Ikut pada kulit hampa lah. Kulit hampa kena prep ke tak? Kalau hampa kena prep, hampa prep lah macam tu. Jangan ikut muka Bihan. Tadi Bihan ajak juga untuk prep muka pakai argan, moisturizer, sunscreen. Gebunya muka. Gebu kan? Gebu gebas. Macam Ella. Tunjuk lah. Takkan Ella muka macam ni. Biar betul dek. Takkan Ella muka macam ni. Sama ke? Tengok dek Ella. Ella muka macam ni ke? Satgi pakai eyeshadow satgi jadi muka lain pula. Baru nak try cushion foundation, tak tahu yang mana yang sesuai. Kulit kau macam mana? Kalau kulit kau macam Imam Mak Embong, putih, ambil light. Kuning langsat, ambil natural. Lawanya palette. Palette ni, kalau hampa beli sekali dengan highlighter, nampak? Jadi colour lain pula. Ni colour maroon ni lah. Burgundy. Burgundy. Macam tu. Ni kot soft pink. Kita mix dengan palette yang ada seal ni. Ni colour orangey.
blusher. Mix color blusher orange dengan pink. Baru lawa. Ni kita top up sikit lagi. Kan macam ni baru cantik. Kalau tergantung tadi tu nampak macam you tak kerti make up. Bihan jarang nak pakai celok hitam ni sebab aku malas cuci. Nak cuci dah renyah sikit. Sebab I nak pakai abaya tu lah buat nampak macam arak-arak sikit. Lepas tu I nak pakai ni highlighter Bihan. Uish, lagi lawa weh. Ambil colour ni. Lupa nak spray dulu. Setting spray dulu. Okay. Setting spray Bihan. Okay. Lepas kita apply setting spray tu, hampa tengok kita apply highlighter. Gila weh lawanya. Ni highlighter Bihan. Best semua produk Bihan. Cantik lens ni. Ya ke? Bihan sebenarnya I tak apa suka sangat lens yang menyerlah macam ni. I tak apa suka sangat. Kalau untuk pergi event I okey. Kalau daily I kurang sikit. Tak apa suka. I suka pakai lens yang colour brown biasa-biasa je. Untuk lip matte ombre pink edition. Nak tengok tak? Tengok mulut Bihan. Hantunya macam mana pun pakai lip tint magic tadi tu, dia tak hilang lah. Nanti bila you beli ombre 4.0 Bihan, hampa pakai lip tint dulu, mulut hampa akan jadi pink macam ni. Okay, ini colour dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lawa tak? Ini color ombre pink edition 4.0. Lawa color dia Bihan. Kok color dia ni, kok nak pakai buat ombre pun cantik, kok nak pakai single pun cantik. Ni color dia. Lawa memang kena gerak. Okay, Bihan nak tunjukkan. Ni tak nak tunjuk ni, color saya sangat ni. Okay, kita bagi color brown semua. Ni lip gloss color pink. Okay, lip gloss color pink. Lip gloss color nah, matte macam ni cantik. You tak suka pakai lip gloss, tak payahlah pakai. Okay, ni lip gloss color. Allahu Rabbi. Macam mana? Ons ke tak ons? Lagi karan yang ni. Siapa suka pakai lip gloss, tambah lip gloss on top. Lip gloss ni lip gloss color nah. Bihan tunjuk lip gloss color. Tu dia. Lip gloss color. Pekat. Lip gloss color.